GTR, nama yang semua orang kenal, daripada yang kecil sampailah yang besar. Nama yang daripada Tokyo pergi ke Nürburgring, pergi ke movie Fast and Furious. GTR, daripada R30 sampai R35 GTR. Mesti korang tahu pasal GTR, tapi untuk tahun 2025 ni, adakah ini tahun yang terakhir bagi Nissan GTR punya line, ataupun maybe ada benda yang coming in the future? Let's dive deep down and kita tengok apakah yang akan jadi dekat the line of GTR. Let's go. Sebelum aku dive deep down tentang apakah akan jadi, apa nasib kat GTR, aku cerita kat korang dulu yang baju yang korang tengok ni sekarang. Baju ni dah habis, dah sold out sewaktu event Motomaniac baru-baru ni. Tapi kita ada macam-macam lagi baju yang korang boleh purchase dekat kita punya TikTok shop ataupun dekat kita punya website www.motomaniac.easy.co. Dekat situ korang boleh dapatkan merchandise yang paling baik-baik daripada Motomaniac. Kalau korang nak diskaun, korang standby masuk live TikTok shop kita orang. Dan this video is brought to you by Batteryku.com dan juga Astra Batteries. Bateri pilihan mekanik. Kenapa aku cakap bateri pilihan mekanik? Sebab semua kereta-kereta aku, kereta-kereta Motomaniac pakai bateri Astra. Bateri warna purple. Bateri yang akan melangsungkan hidup kereta korang daripada dah mati untuk hidup kembali. Bateri ni ada 18 bulan warranty, nationwide warranty assist dan juga full GPA coverage up to RM7,000 kalau ada apa-apa accident. This is the only bateri yang ada GPA coverage dan juga the only bateri yang ada SIRIM certification untuk semua model. Bateri brand lain tak ada. Bateri Astra sahaja yang ada untuk semua model. Dan tak lupa juga Batteryku.com, servis RSA yang terbaik di Malaysia, roadside assist partner yang terbaik dekat Malaysia, yang korang boleh dapatkan macam-macam servis daripada Batteryku, daripada nak tukar bateri, daripada tayar pancit, minyak habis, tow truck dan sebagainya. Jadi jangan lupa download app Batteryku.com kat dalam phone korang dan dapatkan voucher yang baik-baik kat situ untuk beli bateri korang. Jadi untuk kita dive deep down kepada kita punya video hari ni, is this the death of a supercar from Japan, GTR R35? Jadi aku akan cerita daripada 35 saja, sebab kalau korang nak tengok daripada Nissan Skyline punya kereta-kereta, abang-abang dia, atuk-atuk dia yang dulu, kau boleh check it out video kita dah pernah buat. So don't forget to tengok, subscribe, komen, share apa yang korang patut buat. Jadi R35 bermula pada tahun 2007, dikeluarkan oleh Nissan sendiri, dan pada masa yang sama 2007 sampailah tahun ni, 18 tahun tak ada major changes dekat GTR R35 ni. Dan dalam masa yang sama, sebanyak 48,000 unit dah terjual untuk batch GTR R35. Jadi memang salah satu batch yang sangat sukses untuk Nissan sendiri mengeluarkan supercar killer. Sebanyak 48,000 unit terjual dan semua orang suka. Aku rasa tak ramai yang tak suka GTR R35. Semua orang kalau tengok mesti akan terpegun kejap tengok Nissan GTR R35. Sama juga macam aku. Setiap kali aku bawa, setiap kali aku tengok, setiap kali aku rasa, aku feel, memang lain macam. GTR R35 adalah salah satu kereta untuk aku yang paling komplit kat dalam dunia ni. Laju ada, comfort ada, modern ada, teknologi ada, semuanya ada. Dan untuk last batch GTR R35 ni, Nissan buat satu spec yang special, which is called the Specialty Spec Midnight Purple as a farewell to the GTR R35 punya line. Tapi kalau kereta tu bagus sangat, kalau kereta ni semua orang suka, kalau kereta ni sale dia meletup dekat Nissan, kenapa harus dia diberhentikan oleh Nissan? Ada beberapa sebab yang Nissan terpaksa berhentikan the GTR R35 punya supply dekat satu dunia, di atas sebab-sebab yang aku akan ceritakan ni. Yang pertama, regulation yang sangat ketat untuk masa dan zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita dah ada macam-macam teknologi, kita dah ada macam-macam kereta, macam-macam barang yang memerlukan fuel untuk membakar, untuk menggerakkan, bukan setakat kereta tapi banyak macam-macam benda lagi. So untuk Nissan mengeluarkan lagi GTR 35, diorang kena comply dengan regulation yang ketat. Diorang kena comply dengan emission laws, dengan carbon footprint dan sebagainya. Jadi untuk diorang follow regulation yang sepatutnya tu, ia akan mengambil masa dan wang dan juga effort yang banyak untuk R&D dan buat major redesign dekat GTR R35. Jadi itulah sebab kenapa dia kena stop. Yang kedua, teknologi gap. Kalau kita tengok zaman sekarang, ada banyak kereta-kereta hybrid, kereta-kereta EV yang memang laju, yang memang sedap bawa, yang memang cantik dan mengeluarkan
carbon footprint yang lebih rendah berbanding dengan Nissan GT-R R35 sendiri yang ada enjin 3.8 liter V6 VR38 DETT. Itu adalah enjin GT-R R35 yang ramai copkan sebagai enjin brute force. Maksudnya keluarkan carbon footprint yang banyak, memang pakai fuel, memang GT-R 35 dia punya fuel memang berat, memang akan makan banyak minyak. Jadi kalau nak comparekan dengan dia punya rival, banyak gap yang diorang tak boleh nak follow untuk mengeluarkan kereta Nissan GT-R 35 ni competing dengan rival-rival yang ada. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Jadi kenapa aku cakap ekonomi? Untuk kau R&D daripada awal sampailah habis, ia memerlukan banyak berbilion-bilion USD untuk menyiapkan sebuah kereta, dan kalau numbers tu tak justify di atas apa yang diorang dah keluarkan, tak dapat. Sama juga macam Motomania kan. Kalau kita orang tak dapat nak justifikan kita orang punya purchases, kita orang tak dapat buatlah benda tu. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni, everything that is related with money needs justification. Apa ROI dia? Apa return of investment dia? Apa yang diorang akan dapat balik? Jadi untuk diorang meneruskan GT-R 35 ni dengan R&D yang baru, tak sesuai. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperkuisi untuk semua model kereta dan akan dapat perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Jadi, apa yang akan jadi dengan GT-R 35? Baru-baru ni, Ogos 2025, Nissan dah announcekan bahawa diorang akan buat the final spec, T-spec Midnight Purple dan juga Millennium Jade R35 yang diorang baru keluarkan, dan ini adalah penutup tirai terhadap the line of GT-R R35. Tapi adakah itu penutup bagi GT-R punya line sendiri? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab Nissan mengeluarkan statement bahawa this is not a goodbye forever, the GT-R will return. Maksudnya sekarang ni dia orang letak koma kejap, bukan full stop. Dia koma kejap, dia ambil masa 20-30 tahun maybe, and stablekan balik the company, dan maybe InsyaAllah in the future kita akan dapat a new GT-R, maybe GT-R 36, who knows. Kita tak tahu apa yang akan ada, maybe benda tu hybrid ke EV. Korang komen dekat bawah mana yang korang nak. By the way, before korang komen, kereta hybrid dengan EV pun laju tau. Memang tak ada bunyi, tapi bawa memang laju, memang sedap. Tapi cuma dia tak ada feel, tak ada soul, tak ada bunyi lah. Tapi bunyi boleh buat mah. Kita boleh pakai speaker Bose kat belakang, Harman Kardon petak, letak bunyi baik-baik. Kau nak bunyi apa boleh, V8, V6, V10, V12 semua ada. Daripada Nissan sendiri, ada speculation yang cakap R36 dah memang dekat dalam development, memang akan keluar soon, maybe dalam 3 ke 5 tahun, 2028 hingga 2030, kita pun tak tahu. Tapi kebanyakannya cakap yang kereta ni akan antara menjadi kereta yang hybrid ataupun full EV. Tapi ada beberapa challenges yang diorang nak kena tempuhi before diorang nak keluarkan GT-R R36 ni. Apakah dia? Satu, kalau diorang pakai bateri full EV, kereta akan menjadi lebih berat. Kalau diorang pakai hybrid, dia punya sistem akan menjadi lebih kompleks. Sama juga kepada point aku yang pertama tadi, kalau nak buat R&D yang baru, berbilion-bilion USD diorang kena keluarkan untuk R&D, setup kereta, test kereta dan sebagainya. Yang kedua, ramai yang cakap, boleh ke kau nak maintain soul GT-R tu bila kau dah pakai EV ataupun hybrid? Itu adalah persoalan kepada aku, budak-budak motorsport punya persoalan. Sebab aku lebih kenali budak-budak motorsport kat luar sana, diorang suka kereta yang ada bunyi, kereta yang ada pure raw sound terhadap apa yang diorang bawa. Jadi kalau kereta enjin V6 kena ada bunyi V6, V10 kena ada bunyi V10, dia tak nak bunyi yang lain. Dia nak bunyi yang ikut kepada enjin tu. So persoalannya adalah, akankah kereta tu ada soul bila dia keluar hybrid atau EV? Yang ketiga, macam aku cakap, rival-rival daripada Nissan GT-R ni macam Ferrari SF90, semua ada hybrid EV engine. Macam Porsche 918 ada enjin hybrid EV juga. Macam McLaren Artura pun sama. Jadi Nissan tak nak ketinggalan dengan apa yang teknologi ni sedang evolve, so that dia tak dicop sebagai brand yang ketinggalan zaman. Bagi aku dan juga fans R35 kat luar sana, korang ada soalan yang sama macam aku. Boleh ke the next GT-R R36 ni mencapai piawaian yang kita nak, mencapai bunyi yang kita nak kalau dia pakai enjin hybrid, mencapai launch, timing, top speed, horsepower yang kita nak sama macam R35? Sebab kita dah dekat zaman R35 ni, dah sayang sangat R35 ni. R36 ni boleh capai ke tak?
kita punya piawaian. Dan bila R35 ni dia stop, R35 ni bukan sekadar kereta, dia merupakan ikon, merupakan movement, merupakan a special car dekat dalam hati kita sendiri. Jadi bila R35 ni stop, untuk aku sedih. Memang sedih. Aku tak tahu apa yang akan jadi dengan GTR punya line lepas ni. Tapi the big question is, power senang nak replicate, tapi adakah feel tu kita akan dapat sama lepas ni? Jadi, aku tanya balik kat korang. Adakah korang nak GTR R36 ni ada full fuel combustion engine ataupun ada engine hybrid ataupun engine EV? Korang komen dekat bawah, subscribe, like dan share. Aku nak tahu pendapat korang. So, kalau ada apa-apa news yang tentang GTR yang baru ni, kita akan update korang soon. Jangan lupa, kalau nak beli merchandise baik-baik hanya dekat Motomaniac, www.motomaniac.easy.co ataupun dekat TikTok shop kita orang, motomaniac.co. Sila beli, sila pakai dengan bangga, tunjuk dekat orang, keluar dengan awet, pakai, confirm awet akan sangkut jadi bini terus. Stay tune, Papa Roger, see you in the next episode. Ciao.